Hello guys, video point 5 today. My name is Sarif Vidat and hari ni kita akan main sambil stream. That's it. Resident Evil 7. Sorry. Kita main Resident Evil 7. Okay, so sorry siapa yang tak nampak tadi. Jadi hari ni kita cuba habiskan, tak adalah semuanya, tapi kita cuba habiskan apa yang mampu lah. Kita load game, kita sama balik daripada apa yang kita dah tinggal. Tak. Apa yang diambil ni? Grafik okey eh? Combine. Tak boleh combine. Setakat ni kita ada crow key ni. So which is kita boleh buka apa-apa yang ada macam, apa-apa yang ada pintu logo apa? Apa crow? Oh, tak habis lagi ya? Yap, belum habis lagi. Setahun dah main ni. Tak habis-habis lagi. Yup. There you go. Camera, unit launcher. Kan. Okay. Create the serum, open the old house, find the serum ingredient, find the house, tingkat 2F. Old house kat belah mana? Belakang aku. Okay, sekarang ni kita kat tingkat, macam mana naik tingkat 2? Okay, kita dah tingkat 2. Okay, nice. Kita hitung ni. Bunyi apa bro? Yap. Ni yap, magazine ni. Ada apa? Tak ada ya? Experience. Yelah lampu tu lah. Sekejap tengok. Okay. Aku ada lampu ni. Okay. Lampu aku dah ambil. Alright. There you go. Yo, Vivian. Khabar Vivian? Sihat eh? Apa ya? Lagi besar benda aku punya teddy bear. Woof! Yang gerak! Polis! Relax. Sekejap. Okay. Slow. Kita tengok apa yang okay. Evelyn ni pun salah satu misteri lah. Sebab aku dah jumpa gambar dia. Tapi aku tak tahu siapa Evelyn ni. Apa kaitan dia. Anak kepada yang makcik tu ke? Yang gila tu. Labah-labah tu. Damn. Macam body aku. Sekeram aku. Lokso.
Yang tak nak tembak lah. 50 lah. Kapalnya karam. Kursi dia goyang tu. Mana nak masuk tu? Ya apa? Apa function kau buat ruang tu? Astaghfirullahalazim. Okay. Ini seram. Jangan terkejut Something's wrong with her. Something's wrong with her. Ya, sabar. Tengok jap. Takut ada benda lah. Oh! Wih! Bunyi sabar kaki. Oh tak. Sorry. Sabar kaki aku. Sorry. Jangan bising. Gelap sangat tempat ni. Ui! Stay away. What do you mean stay away, bro? I want to find my wife lah. Okay, sorry. Tenang Kita jumpa bini saya. Saya lari Assalamualaikum. Banyak sangat bilik Oh, Barbie. What? Apa ni? Tak faham lah. Jap. Itu je. Apa dia kata dalam gambar ni? Ni. Ada jap. Macam mana aku nak? Ada secret room yang mungkin aku tak tahu. Malah nak fikir benda je ni. Hello? Apa benda lah clue yang kau bagi ni? Pening lah kepala aku. Okay, yang bawah tu logo rumah. Evian semalam dia tengok clue kat EQ. Sumpah semalam sumpah pening. Padahal bawah tu je. Itu orang risau tu masalahnya. Okay. Aku nampak. Ni sekarang ni rumah kecil. Nampak rumah kecil tu? Yang ni aku tengah tengok ni. Yang petak ni katil besar. Which is dia bulatkan tu. Masa ada jalan dekat sini. Mentality. Saksi yang main. Astaghfirullahaladzim. Macam sihir lah. Dahsyat. Kau takut sangat lah. Benda mati dah member. Mayat tu. Okay. So kita dah ambil tangan dia. Kita kena buat serum. Tanam lah dia return.
Member kesian tu. Putus sihir. Oi! Dan tak tahu. Oh. Ush. Okay. Jap. Aku kena tukar ni. Astaghfirullahalazim, time gini lah kau nak. Sumpah aku tak dengar apa-apa Uish, dia halang. Tak loot. Jap. Aku rasa aku nak pakai shotgun ni. Padan muka kau. Eh? Oi, pilu kau nak mati. Crazy. Baik aku ready aku punya pistol tadi lah. Tapi terkejut lah tadi. Cari lagi kan. Okay, ni confirm ada 100%. Dia keluar daripada tempat ni. Okay, dah agak. Ush, okay, kena lagi. Tukar. Okay. Aku bagan dah ni. Tak boleh aku dengan makhluknya ni. Mati lah, tolong mati. Uish. Ya. Kau bunyi kuat sikit. Lagilah. Kerja kita nak patah balik lah. Ni tadi. Uish. Ui! Merata tu tak merata. Aku dah bazir peluru aku elok tu. Elok tu. Betul. Member tak load api ke? Mati tak? Alhamdulillah. Terkejut. Terkejut. Yelah, aku tak examine lagi kan. Okay. Ya, aku still tak faham macam nak buat serum ni. Following item be able to synthesize this series cranial. Serum documentation. Okay. Notebook. That woman she was with, Mia, she knows something. Jap. Boleh aku nak cari? Create the serum, find the serum ingredient. Pening lah. Oh, ni lah gambar tu lah. Tak boleh ambil ke? Nampak lah gambar tu kan? Lepas tu bawa serum. Tangan aku dah ada. Satu lagi tu benda. Oh. Did you find it?
Yeah, I got I it. got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together. I'll be Yeah. waiting for you in the trailer. Alright. Alright. Jumpa Zoe. Kakak Zoe. Sabar ula. Now where the hell are you? You know, never mind. We only need the head, and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy. I thought Oh, you shit. should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go! Yeah. What do you need them for? Nuh-uh-uh. That's family business, Ethan, and not your concern. Understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little activity I put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, Jangan. come on. Jangan letak man. bom ke Don't be something. like that. You want to have some fun, don't you? Now, look in the fridge. Uish! Terkejut aku. Sekejap Gelap lah babi. Okay. Stylenya nak kena pasang lampu biru je ni. Nampak tak nampak? Oh. Sekejap tengok sikit. Suara aku lah. Sekejap sikit. In the dissection room. Current position. Snake door, item box, tab recorder, your position. Sekejap. Mana aku nak cari ni? Dissection room. Keluar dah lu. Sekejap sabar, save dulu. Tak ada hujan, tak ada ribut. Ni kan? Betul tak? Garage. Sepatutnya ada body polis tau kat sini. Alah, bukan ke? Uish, hilang ke? Hilang gitu je. Ai. Bunyi dia. Mana bunyi? Mampus lah. Dissection room. Okay. Crookey. Apa lagi kita explore? Kena patah balik ke? Kunci tinggal kunci ular kan? Apa lagi? Okay. Masuk sini. Hang mai sini. Hang turun bawah.
Ular pula. Alahai. Payah nak main puzzle sini. Aku pandai lah. Satu kerja dulu lah. Satu kerja. Kan. Oh, ada loading. Ada loading kat atas tu. Maksudnya apa yang kita buat? Nek, stop lah buat macam tu, Nek. Bakau korang. Ada. Kita ni. Ini apa benda siap? Okay. Ush. Oh, jap. Aku rasa aku nak kena pakai ni. Apa yang kau... Kenapa tak equip? Aku nak pakai... mampus kau lah. Pakailah ni. Okay, jom. Gas. Fight balik. Boleh. Gas. Yang awak takut lah. Itu je. Hilang lah, bos. Tengok sikit. Kenapa aku... Oi, pandai juga aku Tak pandai lah, tapi... Tak, tadi ada ke nampak dissection room dia sebut? Tak ada kan? Tak apa lah, asal jumpa, settle lah. Apa ke? There's sickening sweet stench, he started rotting already. Damn, kepala hilang, dahsyat. Proof you are a real man. Stick your hand down this... No. Stick your hand down this big throat. Apa yang kau buat? Apa yang kau buat? That pretty little thing will help you find the 2 key cards you're gonna need to join the party we're having over here. You gotta earn your way, Ethan. Main gila, bos. Main gila. Okay, sekarang kita kena cari 2 keycard. Wih, 2! Lari, jap. Jangan lari, jap. Apa siap? Wuish. Trauma lagi ni. Dah tu apa function aku pakai api ni, brother? Engkau ni pun. Okay, so kita kena pergi tempat yang ada kunci ular. Ada orang pergi apa? Ada improvement. Ui, apa yang seram sangat ni?
Shit, man. Tu botak ke? Mana botak? Kan? Tadi yang botak. Baik. Selah mana dia? Okay, betul. Ingat. Okay. Boom. Bismillah. Ush. Dia letak mayat macam dia letak apa dia. Lah, shortcut je ke? Ini tempat. Tak payah. Kau masa aku je. Hilang eh? Okay, bagus. That's what I like, bro. That's what I like. Bro, I got no peluru dah, bro. Tolonglah. Sumpah aku lupa bilik ni. Cepat. Dia naik, bodoh. Tutup. Sumpah tutup. Ini pula aku bakau ke je lagi ya. Alamak ai. Satu kerja lah. Buat mental aku ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa pun apa yang perlu. Okay, let's go. What the fuck? Aku Ini puzzle apa ni? Oh. Nanti jumpa lah tu. Nek. Sorry Gampang lalu. Rabut. That's what I like. Lockpick. Kita ada lockpick. Oh. Yes, sir. Jack masih muda-muda dulu. Tak ada barang, tak payah buka, okay? Combine ni. Oh, tak boleh. Ini bukan receiver 2 Okay, sekarang aku nak buat apa? Nak buang apa masalahnya? Tak boleh nak dibuang. What the Ush. Okay, ni kat master bedroom. Tutup balik Seram aku sini je ke? Kids room. Okay, betul lah. Kena keluar, cross, pergi sana. Okay, faham?
Laju. Buat kerja laju. Okay, fast. Okay, let's go. Go. Tutup lah. Boleh betul. Okay. Oliver saying, I hear knocking from above. It's really a sting, just dripping from the ceiling. Anyway, shiny at night. What the freak? Buaya lagi. Ni kan, dia kata kat bawah. Ada something. Oh. Okay. You got that. Ada 2 lockpick. Tak nak ambil ni. Apa yang aku boleh discard lah? This is puzzle. Di attic, okay. Oi, bunyi gusi ni punya. Terkejut aku. Okay. Alright, let's go. Saya baru sampai rumah by the way. Ingat dah habis. Belum habis. Game ni lama lagi Ini bukan game kejap-kejap What? Ya, faham. Alah, storage pun. Alah, sekejap memang aku kena kosongkan storage dulu lah. Cozy vibe tapi stress setiap kali boss vibe. Aku nak pernah tengok apa Hollow Knight lah. Okay, kita ada tape. Okay. Yes, let's go. Play. Kita ambil dulu apa yang perlu. Function aku ambil. Kalau tak boleh pakai pun. Okay, let's go. Okay, aku nampak. Yeah, hey. Orang genius kan. Okay, kita ada blue keycard. Dua kali kerja kena buat. Sebab apa? Ush, bunyi dia. Storage penuh pula lah. Okay, we got it. Benda bola ni. Ada benda tu. Okay, sekarang gimana? Solve the puzzle. In the master bedroom. Ada puzzle kan? Okay, sekarang kat master bedroom. Ini puzzle apa lancar? Oh. Same time as all other clock. Sekarang pukul same time as all other clock. Kena cek jam ke? Mana-mana jam yang sekarang tengah.
Boleh carry banyak item. Apa ni? Apa benda? Examine. Macam biasa. Apa ni? Sekejap. Benda gambar kau ni. Atas ni ada benda. Kepala. Bukan? Bukan? Tak dapat kosong. Cik, sekarang kau apa? Nek, sekarang kau apa, Nek? 12.28. Try 12. Ada lubang di bawah sana. 12. 28. The same time as all other clock. Nampak shotgun kat situ. Nampak shotgun kat situ. Sana sikit. Aku nak masuk. Nek, sana sikit, Nek. Aku nak masuk, Nek. Nampak lah. Same time as all. Oh, yelah. Ada. Okay, ada jam. Sekarang pun 10 suku. What? I'm a genius boy. You know, genius boy. Alright. Now we gotta go down. Sekejap, kunci pertama kita ada tadi. Kita ambil. Wallet. Benda dah jadi. Okay. Tak ada apa yang pelik memang keycard biasa. Apa yang keycard dia? Tak ada apa keycard tu. Oh my god. Busuknya. Alright. Found it. Nak satu. Biar. Function lah. Apa ambil? Okay, load. Okay, nice. Okay. Seberang. Oh, I faham lah. Okay. Kita dah ada 2 kunci. Sekarang ni kita kena. Bukan. Salah. Patah balik. Ui. Tapi bila masuk dia pun tak boleh soft. Padan muka mak kau. Uish. Gila apa? Okay, jap guna jap. Sikit, okay. Hola papi. Si Lucas. Hey, buddy. Remember, those 2 key cards will get you into the party. Yeah. Don't be late now. Let me talk to Mia. No. You gotta show up first. You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man. Everybody's waiting for you. Gila Mamat ni ha. Psycho siapa?
Ush. Dasar. Ui, 2 ekor. Seekor. Woi. Ah, ya betul lah. Aku nak jimat peluru weh. Aduh. Berapa tadi lah. Tak usah pakai lah. Okay, let's go. Tengok tape. You, my friend, you are one lucky son of a bitch. You know, I actually envy you. Oh. What? Apa You yang kau don't nak? believe me? Ya, tak percaya bos. This toy? Well, you can't fake this. It has taken me weeks to finish this, and it is finally ready. And it's all for you. Psycho lah bodoh. Oh, come on now. Don't be like that. Sepak dia. It's gonna be fun. Just you wait. Gila dia main game dengan aku sial. Okay, faham lah. Memang tak boleh buka. Oh. Aku pernah tengok benda ni. Okay, sekarang ni aku kena main game kat sini. Dan aku kena ambil tahu lah tempat-tempat ni. Besar kat rumah dia. Boleh letup kan? Tak boleh. Hello. Anybody home? Game apa nak aku main ni? Oh, no. Don't do that. Apa function? In the game, I'd really like to make it out of this room alive and not die a horrible, painful death. I know, it's a temp title. Take a candle, light it, and put it on the cake. And remember to smile. This party is for you. Fuck you! Uish. Bagan. Air tak ada. Tandas macam siau. Ui. Oh. Ah, fucking disgusting. Oh my god. Oh my god. Dirty telescope. Apa function? Okay. Apa use? Tak apa siau. Oh, yelah. Okay, faham. Dirty telescope untuk buat what? Ya, dirty telescope untuk buat api macam. Ya, apa yang guna? Ni? Macam-macam puzzle lah. Okay, winding key, nice. Stop coming up. Pening dek. Put the lighter in the candle. Doesn't fit ni. What the heck? Okay. Right. Kita ada candle.
Okay, sekarang ni kita nak cari macam mana nak bagi candle ni kekal berapi kan. Macam mana, Mat? Help. What? Benda Nat. Apa benda lah? Okay, boleh. Pandai pun. Ush. Ush. Be difficult to open without the password. Okay, sekarang ni patah balik. Weh, dia main puzzle je ni kat aku weh. Best ke? Best ke? Ni? Sekejap. Apa yang aku boleh buat dengan belon ni? Apa yang aku boleh buat dengan belon ni? Teleskop. Tangan dia teleskop. Kan? Tangan dia pegang. What the heck? Ya, okay. Kalau ni. Oh. Seram lah. Apa? Dah malam main macam ni. Okay, aku rasa je. Kan? Ya, kalau aku bagi lilin ni berapi sekejap. Okay. And then bagi dia lilin ni. Doesn't fit. Kalau belon. Right? Dah topeng kau nak. Apa benda function ni? Ni? Nampak. Oh, the gas is coming out. Oh. Okay. Okay. Betul. Oh. Ush. Kau ni pun. Okay. Tu bagi dia pen. Kan hope properly. Macam-macam lah. Tak tahu nak buat apa sekarang. It will be difficult to open without the password. Kalau kita guna kat sini. Ada apa ke? Tak ada. Weh, berpusing je dia. Sekejap. Ni lah. Aku nak teropong apa sekarang? Oh. What the heck? Apa lah? Baby. Burung. Baby, lepas tu tangan. Burung. Enjek. Kan? Lampu. Enjek.
Ni. 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 Boleh rotate? Oh. Boleh aku end kat sini. It seemed to have been fitted with a polarizing filter. The dirt on it makes it hard to see. With the polarizing filter? Tengok kat api ni kan. Logik tak? Ataupun guna ni untuk ni. Oh, ada benda boleh combine ke? Oh, tak ada file. Put a lid on the candle. Itu je. Cuma macam mana aku nak ambil benda tu? Dia kata, it would be difficult to open without the password. Apa password dia? That's it. Apa password dia? Try. Letak kat semua belon jap. Last one. Okay, now what we got? Apa yang kita ada kat sini? Still? Bodoh. Aduh, hai. No clue. I got nothing in my brain. 7. Happy birthday tape. Macam dia bersihkan lah. Oh. Tak terfikir lah. Aku rasa orang ada otak betul boleh nak fikir lah benda tu. Right. Now what? Tu boleh buat. Kita explore ni. Oh. Susah lah aku nak fikir. Okay, gantung burung. Okay, gantung burung. Weish. Ni. Yang burung. Wih, settle ni aku tidur je. Satu baby. Ih. Aduh, apa benda lah ni. Strodol. Oh, bagi sikit tangan kau ada apa. Doesn't fit pula. Dia bagi apa benda yang kau bagi tak? You? La ilaha illallah. Bukan je dia bagi clue tau. Siapa yang discover this is on actually agak siapa yang boleh fikir benda tu sekarang? Kayu? Bakar? Aku kena bakar benda tu? Ya Allah, saya ingat pula. Weh, ni habis bateri aku punya phone ni. Kamera aku ni. Settle ni, kita tidur. Lepas tu baru kita sambung nanti. Okay, bakar. Yeah, let's go. Genius. Then we got a key, betul? Oh, jari. Okay, dapat. Okay, nice. Let's go. Okay. Masukkan ni. Alright. Okay. Barulah kita pakai ni. Right. Yang ni kita hidupkan. Yeah. Let's go. What the fuck is this? What are you doing? Oh, man. Oh. Oh. Ush. Ush. Ush.
Whoosh. Okay. Now we got a password. Loser. Si Yuk tu lah pemain kasau gitu. Okay. Alhamdulillah. Yes. We got it. Okay, let's go. Okay. Now we cross here. Put this shit out, man. Roll that shit. Agak sisi ke buat tattoo gitu kan. Sakit kan. Calah sikit, tak apalah. Alright. Kita light the candle for Lucas. Punca lah Lucas. Kau take time aku lah Lucas. Yeah. Yay. Oh. Hui, rentong member. Happy birthday! Okay, tak, itu Cat Eaton Ini kita tengok videotape. Siapa yang lambat datang. Legit, what can he do at this point? Maksudnya apa guys? Enggak seram Okay lah, cukup lah. Kita save. Cukup lah. Penat siau nak main game ni. Resident Evil 7. What the heck bro? Okay lah, aku rasa untuk malam ni itu je lah kot. Sebab dah pukul 1 dah pun. So aku target kita nak tidur awal, tak nak tidur lambat. So thank you guys. Siapa yang daripada pukul awal tadi ada join live sampai dah sekarang dapat join live. Legit what can you do at this point? Bad ending ke? Untuk video tape tadi kan lebih pada macam kita tengok video tape. Itu sebenarnya kita nak cari point macam apa clue dan apa semua kita nak settlekan game tu kan. Itu je. Oh yeah, stop recording. Okay. So thank you so much. Jangan sabar.